Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz bin Badaruddin, nombor matrik 2251065. Baik, ahli kumpulan saya yang lain telah membentangkan tentang rukun-rukun hibah dan syarat yang perlu dipenuhi oleh pemberi dan juga penerima hibah bagi melengkapkan suatu hibah tersebut. Jadi kat sini saya akan membentangkan surat ikatan hibah yang digunakan bagi inilah kita mengisytiharkan hibah tersebutlah. So kalau kita tengok kat sini ada tarikh yang mana diperlukanlah untuk nanti untuk detail apa semua. Dan nama pihak-pihak dan disediakan oleh Tuan Messi. Okay. Sini isi kandungan. Dan kat sini kita ada terma-termanya lah. Terma-terma surat ikatan hibah ini yang perlu dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Yang mana kat sini adalah dia bagi tahu maklumat tentang pihak-pihak, maklumat tentang tanah, yang mana kita kat sini bawah ni kita boleh tengok kena lampirkan sekali dokumen-dokumen ni, iaitu kad pengenalan penerima hibah, pemberi hibah dan juga geran harta hibah tersebut. Contoh kalau kat sini tanah. Okay, kat sini pun ada termanya juga yang mana kita akan buat pecahan pembahagian lah. Yang mana dekat sini pemberi hibah nak serahkan seluruh bahagian pemberi hibah kepada penerima hibah. Kalau dia nak bagi 1/2, dia akan bagi tahulah apa pembahagian dia apa semua. Okay, kat sini ada syarat-syarat terma-terma yang lain. Kalau kat sini kita boleh tengok bahawa pemberi hibah telah bersetuju apabila dah tanda tangan surat ikatan ni telah terlaksananya syarat qab, iaitu syarat penyerahan harta hibah tersebut kepada penerima. Okay. Tapi kat sini ada terma yang penting, iaitu walaupun syarat penyerahan telah sempurna, pemberi hibah masih boleh menikmati manfaat fizikal dan ekonomi daripada harta hibah tersebut. Sebab kalau kita tengok, terdapat banyak kes yang mana penerima hibah iaitu anak akan halau mak dia sebagai pemberi hibah selepas settle sign surat ikatan hibah ni. Seterusnya akan bagi tahu juga kalau berlaku pertikaian maka perlu ada rujuk kepada mahkamah syariah. Lepas tu saksi ni walaupun bukannya rukun hibah tapi untuk memperkuatkan kita punya surat ikatan hibah tu nantilah kalau ada pertikaian. Lepas tu kat sini kita boleh tengok rukun hibah selainnya iaitu ijab dan qabul. Dalam ijab ni ada nama pihak-pihak, ada alamat dan bagi tahu berapa banyak pembahagian nak bagi harta hibah ni kepada penerima hibah. Dan kena cakaplah syarat-syarat dengan terma-terma tu pun dipersetujui. Lepas tu sign pemberi hibah. Kemudian qabul pun sama macam tadi, kita kena bagi tahu menerima sebab penerimaan. Tanda tangan penerima hibah dan juga saksi-saksi. Baik. Kalau berlaku pertikaian macam yang tadi ada poin dekat dalam terma tadi, poin 7 ni cakap boleh dirujuk kepada mahkamah syariah. Namun sebelum berlaku pertikaian pun kita boleh buat permohonan, kita boleh buat tuntutan dekat mahkamah untuk mengisytiharkan hibah kita ni. Nak suruh mahkamah cek cukup ke rukun hibah ni dan boleh ke hibah ni dijalankan. So kalau kita tengok kat sini, kita akan melalui saman yang mana saman macam biasalah, kat mana mahkamah, nama pihak-pihak, okay, semua. Dan kita tengok penyataan tuntutan. Kita guna Seksyen 61 ini, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003, sebab kita masih belum ada enakmen yang khas untuk hibah ataupun peruntukan yang khas sendiri untuk hibah yang merujuk kepada rukun-rukun hibah yang perlu dipenuhi apa semualah. Tapi dekat seksyen ini dia memberitahu bahawa Mahkamah Tinggi Syariah berbidang kuasa dalam membicarakan marat al-maut ataupun hibah ni lah. Okay, kalau tengok kat sini nama-nama pihak, kat sini maklumat-maklumat sama macam surat ikatan hibah punya maklumat tadi. Alamat, nombor IC dan ada kita lampirkan sekali dokumen, harta. Patutnya kat sini ada sesalinan lah untuk lampiran kita sekali geran tanah. Kemudian kita kena cakap ni, punya agak penting iaitu plaintiff menyatakan bahawa harta-harta tersebut adalah milik penuh dan semua hutang dah langsai. Kita kena bagi tahu. Contoh kalau tanah tu masih ada hutang dekat bank ke apa ke, kita kena bagi tahu juga dalam kita punya ni. Kita punya dokumen ni lah. Kemudian kita kena bagi tahu bahawa pada sekian-sekian, iaitu kalau kita tengok 6 Januari lah, based on surat ikatan hibah tadi, majlis hibah telah berlaku. Majlis hibah ni maksudnya majlis di mana surat ikatan hibah tu ditandatangan. Okay, kita bagi sekali sesalinan surat ikatan hibah tu as bukti. Kemudian kita kena bagi tahu, copy paste balik ijab dan qabul kita dalam surat ikatan hibah tu. Kita kena bagi tahu apa maklumat dalam ijab dan qabul tu. Kemudian kita bagi tahu ada saksi semasa majlis tersebut untuk kita punya kuatkan lagi lah kita punya permohonan. Dan seterusnya kita punya prayer lah. Okay.
Jadi secara ringkas itu sahaja dokumen-dokumen yang akan saya bentangkan. Sekian, terima kasih.